Harga emas jatuh, apa perlu kita buat? Bagi penyimpan emas berilmu, harga emas jatuh adalah satu peluang, iaitu peluang untuk kita tambah lebih banyak gram emas. Satu perkara yang tuan-puan perlu faham, bila harga emas jatuh, gram emas yang tuan-puan simpan tidak akan berkurang walau sedikit pun. Jadi bagi penyimpan emas tegar, mereka sangat suka bila harga emas tengah jatuh. Suka ataupun tidak, harga emas tetap ada turun dan naik dalam jangka masa pendek. Kalau ada duit lebihan yang tuan-puan tidak guna untuk tempoh 1 hingga 2 tahun, tuan-puan boleh alihkan dalam bentuk emas. Daripada duit tersebut bocor entah ke mana, jadi lebih baik kita bekukan dalam bentuk emas. Sampai masanya nanti, harga emas pasti akan naik lebih tinggi pada masa akan datang, tuan-puan. Jadi, kalau berminat untuk menabung emas bersama Public Gold, tuan-puan, jom klik sign up ataupun link tree saya di bio, saya bantu. Sebaiknya.